Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Cerita My Aging. Cerita My Aging. Bersama saya hari ini Nurul Ashikin Muhammad Taib dari My Aging dalam siri podcast My Aging. Di sini siri podcast ni disokong oleh UNFPA Malaysia, satu badan agensi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang memberi tumpuan kepada kesejahteraan umum, khususnya dalam bidang kesihatan reproduktif, pembangunan penduduk, hak belia dan juga penuaan sihat. Jadi, siri podcast kami Cerita My Aging adalah satu platform yang kami akan berkongsi kisah, pengalaman dan pandangan tentang penuaan dan warga emas. Jadi sekarang ni kita dapat tengok kan dekat sosial media, alhamdulillah lah banyak juga yang berkongsi mengenai warga emas. Dan hari ini kami lah sangat berbesar hati dan sangat bersyukur didatangkan tetamu khas Encik Iman Zul Hakim Muhammad Yazid. Terima kasih Cik Iman datang hari ini ke My Aging. Okey, terima kasih kerana sudi jemput saya. Dan insyaAllah hari ini kita akan kongsilah pengalaman yang mampu memberi inspirasi kepada golongan muda dan juga sesiapa sajalah yang menonton video ni kan. Okey. Kita sama-sama berkongsi sebab yalah, warga emas ni kan dia satu ikon yang ada kisah sendiri setiapnya. Saya nak mohon izin Cik Iman kongsi sikit. Cik Iman adalah seorang creator konten digital di TikTok menggunakan nama Baba Glow Up. Okay. Bolehlah ceritakan sikit. Saya pun macam curious juga nak tahu Baba Glow Up tu macam mana boleh dapat nama. Kemudian kongsi cerita mengenai. Boleh, tak ada masalah. Okey, Baba Glow Up ni saya sebelum ni guna nama lain. Saya dah berada di platform TikTok ni dah sejak PKP lagi 2020. Kemudian selang beberapa tahun tu tak sampai setahun saya cuba tukar nama, dan tahun lepas bermulanya kisah atuk dan juga nenek saya lah. Dan bulan 12 ni cukup setahun. Saya kongsi pengalaman saya, cerita tentang atuk dan juga nenek, bagaimana tip penjagaan orang tua apa semua. Kat situlah saya banyak, dan alhamdulillah dalam kurang tempoh setahun ni 110,000 pengikut atuk dan juga nenek saya. Jadi rasanya ada cabaran juga kan nak membangunkan konten tu. Saya seronok tengok hubungan atuk nenek tu. Kalau dapat Cik Iman kongsikan apa rahsia dan macam mana permulaan Cik Iman dengan atuk nenek tu, macam mana boleh timbulnya idea tu ke? Okey, idea tu sebenarnya saya memang suka rakam. Sebab dulu waktu PKP, waktu Perintah Kawalan Pergerakan kita kena wabak COVID-19 tu kan, saya tinggal kat kampung atas sebab ayah saya minta tolong saya lah. Jadi waktu tu memang saya duduk kat kampung, dan kebanyakannya memang hari-hari saya akan rakam telatar atuk dan juga nenek saya. Memang hari-hari, tapi video tu memang untuk simpanan saya dan juga untuk keluarga saya. Saya ada target juga waktu nak post dekat platform TikTok, tapi saya takutkan kritikan orang apa semua kan. Betul. Jadi selang beberapa tahun lepas 2024, saya saja je post ada satu video yang atuk cakap atuk nak mati tak mati pula tu kan. Dan sekarang view tu jumlah tontonan lebih kurang saya rasa kat 9 juta lah tengok. Waktu tu sebenarnya saya post video 4 tahun lepas. Waktu tu video tu FYP, kemudian keesokan harinya saya post, minggu tu juga banyak post video-video yang lama. Naik dalam tempoh 2-3 hari saya boleh capai 10,000 pengikut. Waktu tu saya rasa macam kagum lah, sebab tak pernah melalui benda macam gitu kan. Jadi lama kelamaan ayah saya pesan kat saya, kongsilah pengalaman yang baik lah. Datangkan manfaat pada orang, sebab kita tak nak nampak yang kita ni gunakan atuk dan juga nenek kita. Sejujurnya Cik Iman, saya sebenarnya
tumpang gembira sebab saya sebenarnya cucu sulung dalam sebelah ayah saya. Dan daripada kecil sebenarnya saya memang lahir je atuk nenek pinjam. Start sekolah baru ibu dan ayah saya bawa saya ke sini. Dan tapi bila saya sambung belajar, atuk nenek dah meninggal. Jadi sebenarnya daripada kecil dulu memang kita bila besar je kita cakap kita nak jaga atuk nenek. Tapi sekali tak kesempatan. Peluang tu tak ada. Dan kemudian sama juga dengan ibu saya pun saya tak dapat peluang. Itulah tapi saya memang tumpang gembira lah dengan apa yang Cik Iman lakukan sekarang. Kot Cik Iman boleh kongsi antara momen spontan masa jaga atuk nenek tu. Momen spontan biasanya atuk nenek saya ni bergaduh mulut je. Dia memang asyik bergaduh je. Yang nenek ni cepat lupa. Yang atuk ni pula tak boleh kalau nenek ni banyak cakap. Dia jadi keadaan macam serabut kan. Betul. Saya pernah ada sekali tu kelas dalam talian kan. Tengah online kelas. Nenek panggil saya. Atuk marah nenek saya. Cakap budak tu tengah kuliah. Dia cakap jangan kacau. Tapi nenek still panggil saya. Panggil. Saya keluar daripada kelas tu. Saya urus nenek dulu. Tapi waktu tu memang saya duduk kat kampung tu antara cabaran yang berat lah bagi saya. Sebab nak handle dua orang tua yang betul-betul yang kesihatannya semakin merosot apa semua kan. Melainkan kalau kesihatan makin okey, insya-Allah boleh. Atuk lain, nenek ragam lain. Memang berbeza. Kalau waktu PKP rasa saya duduk kat kampung, makanan nenek dengan atuk tak boleh sekali. Nenek tak boleh pedas, atuk pula nak pedas. Jadi benda tu memang sebelum subuh saya dah kena bangun lah biasanya. Masak untuk nenek. Macam tu. Memang masa tu bertiga je lah tinggal. Bertiga kat kampung. Ada sepupu saya yang datang. Cuma dia kerja kan. Macam sehari dua. Lepas tu dia balik tempat kerja dia. Macam tu. Dan yang saya boleh kongsikan. Macam Puan cerita tadi kan. Daripada kecil Puan bersama atuk dengan nenek saya. Saya ni tak rapat sebenarnya dengan atuk nenek saya yang belayah ni. Sebab dulu kami tinggal membesar di Negeri Sembilan. Atuk di Johor. Jadi balik pun waktu raya. Cuti sekolah. Kemudian nak jadikan cerita, sebab atuk dengan nenek saya tak sihat ni, saya mula rapat. Dan saya rapat, kebanyakannya atuk dengan nenek saya belah mak saya. Tapi belah mak saya tu, atuk saya dah meninggal dan kanser juga. Kemudian saya berpeluang jaga sampai atuk saya tu meninggal. Tu yang ada pengalaman menjaga yang belah ayah ni. Macam tu. Nenek dan atuk. Kalau Cik Iman sendirilah kan, apa antara aktiviti yang Cik Iman suka buat bersama dengan atuk nenek? Okey, atuk dengan nenek ni aktiviti berbeza sikit. Okey, macam nenek ni dia lebih pada, saya lebih suka menguji daya ingatan dia. Manakala nenek ni ada Alzheimer kan. Jadi banyak tanya soalan, banyak bercakap dengan nenek. Kalau atuk ni, kalau dulu dia memang kerja kuat sikit lah, peneroka Felda kan. Dia bila dah usia warga emas ni, dia banyak meluangkan masa dekat rumah. Sebab kalau ikutkan fasa dewasa akhir kan, kita kata dewasa akhir ni mereka memang banyak meluangkan masa kat rumah, beramal apa semua kan. Cuma nenek saya ni diberi kekuatan lagi lah untuk berjalan ikut saya. Itu je lah aktiviti dia. Kemudian macam saya nak buat konten bersama nenek kan. Memang saya kena pujuk dulu nenek. Ada masa dia maju juga. Sebab tu saya kalau dalam seminggu tu kadang tak post video. Sebab saya tengok pada emosi nenek okey ke tak. Kalau nenek okey, saya buatlah video. Tanya dulu nenek nak keluar tak. Kalau dia cakap tak nak, tak apalah. Tapi ada masa saya paksa juga sebab dia terperap kat rumah kan. Bila keluar tu baru emosi dia tu okey. Sebab warga emas ni dia lain sikit. Walaupun dia seakan budak, tapi akal fikiran dia tu hebat. Dia kuat IQ dia, dia punya ego dia kan. Cuma kita kena pandai lah. Yalah, betul. Okey Cik Pan. Daripada perkongsian Cik Iman dekat TikTok kan. Dah tiba-tiba dapat FYP macam tu kan. Cik Iman, apa pandangan Cik Iman kesan kepada penonton yang kalau kesan pada penonton ni, mereka lebih banyak meluah pada saya lah. Ada yang rindukan mak ayah, ada yang rindukan atuk dan nenek, dan ada yang merindukan mereka ni tak berpeluang untuk menjaga orang tua. Betul. Itu antara perkara yang saya sedih, tapi saya gembira sebab mereka dapat meluahkan rasa. Itu target saya ni, setiap kali saya post apa-apa perkongsian dan sebagainya, saya nak orang bagi feedback pada saya. Saya tak nak macam post biasa kan, tak ada orang bagi feedback, saya rasa macam kosong. Sebab target saya orang meluah kepada saya. Sebab mereka ni yang menjaga orang tua ni sebenarnya
mereka ni memerlukan sokongan emosi. Betul. Betul. Sangat memerlukan sokongan emosi. Yang mana mereka ni pun juga takut nak meluah rasa penat. Sebab yelah kalau kita cakap kita penat, orang akan nampak yang kita ni lemah. Betul. Sedangkan mereka ni perlu meluahkan rasa penat. Itu lah bagi cerita saya ni. Dan setiap video tu lah macam Cik Iman cakap, ada nilai dan pengajaran dia kan. Kalau dapat dikongsikan, apa mungkin target ke ataupun yang kita boleh jadikan inspirasi? Target saya sebenarnya, saya nak berkongsi apa yang saya lalui kepada mereka yang sedang melalui. Maksudnya, apa yang saya lalui ni, ada orang lalui sama yang seperti saya. Tapi mereka ni tak tahu macam mana nak menjalani proses kehidupan mereka menjaga orang tua tu. Mereka ni tak tahu macam mana nak dapat sokongan emosi. Jadi bila saya tunjukkan telatah atuk dan juga nenek saya ni, mereka ada sikit semangat. Ya, betul. Jadi sokongan pada yang lain betul. Juga. Betul. Sebab kadang mungkin diorang ni mengalami masalah keluarga, adik-beradik sebagainya. Jadi sini sokongan emosi ni mereka tak tahu kat mana. Mungkin daripada orang lain. Itulah jadi pengajaran pada orang lain kan. Betul. Dan bagi saya, target saya itu je lah. Saya nak sampaikan pengajaran, inspirasi bukan kepada penjaga orang tua saja, tetapi golongan muda ni. Kita nak pupuk generasi muda ni. Macam mana kita nak santuni orang tua. Sebab yelah, biasa golongan muda macam saya ni, mereka dah sibuk dengan kerja. Ya, betul. Dah sibuk dengan masa apa semua kan. Jadi kadang-kadang hubungan antara keluarga tu terbatas. Dan benda tu menjadi faktor tak dapat nak santuni orang tua. Lepas tu hubungan adik-beradik pun ada perbalahan dan sebagainya kan. Jadi benda tu menjadi faktor yang kurang baik lah sebenarnya. Itulah Cik Iman dah sentuh dah apa nilai yang kita boleh tonjolkan kepada orang muda kan. Dan itulah lagi satu yang rasa seronoknya, Cik Iman ada intergenerasi tu. Betul. Bagaimana Cik Iman menguruskan atuk nenek, kemudian dengan keluarga, dengan anak sekali. Itulah. Ada ke mungkin tambahan pula saya ni, macam mana yelah uruskan tu, Cik Iman sendiri menguruskan emosi. Okey. Bagi saya lah, atuk dan juga nenek ni antara pemula yang menentukan bagaimana generasi seterusnya tu dibentuk ataupun macam mana nak membentuk nilai kasih sayang dan juga tanggungjawab. Kalau saya fikirkan balik, macam mana saya boleh lalui perkara ni dalam keadaan yang baik? Rupanya bila saya tanya atuk dan juga nenek saya, sebelum ni mereka pernah jaga moyang saya. Jadi mungkin ayah saya nampak benda tu. Benda tu yang saya tengah lalui sekarang. Yang mana saya menjaga atuk dan nenek, anak-anak saya melihat. Betul. Jadi situasi tu dia sebenarnya memberi kesedaran dan tunjuk ajar pada generasi-generasi seterusnya. Sebab tu penting hubungan generasi ni. Betul. Sama ada atuk nenek, ibu ayah. Sebab kita nak membentuk generasi akan datang, nanti siapa nak jaga kita? Ya, itu je. Betul. Melainkan kalau yelah ada orang yang mungkin tak dapat meneruskan generasi seterusnya, yang belum berkahwin dan sebagainya, itu tak apa. Tapi yang lengkap generasinya, ada ibu ayah, ada atuk nenek, ada cucu, ada anak-anak. Bagaimana mereka nak membentuk nilai, orang kata nilai kemanusiaan, kasih sayang dalam hubungan kekeluargaan ni. Macam tu. Okey. Kita selain tu, mungkin ada pesanan sikit untuk generasi muda, Cik Man? Okey, untuk generasi muda, saya sangat memahami generasi muda ni sebab saya pun dalam kategori generasi muda lah. Betul. Kami ni sebenarnya sangat memerlukan kerjaya. Minat kami, sekarang ni kami tengah berlumba nak mendapatkan kerjaya, nak dapatkan kehidupan yang senang. Tapi kami pun ada tanggungjawab sebagai seorang anak ataupun sebagai seorang cucu. Jadi pesanan saya kepada anak muda ni, selagi mana ada keluarga, jaga mereka, utamakan kerjaya, keseimbangan tu yang paling penting. Betul. Sebab katakanlah kita ni tak berpeluang mencapai kerjaya ataupun minat kita, tapi kita berpeluang untuk menjaga ibu dan ayah kita, kita kena ingat bahawa setiap apa yang kita lalui ini adalah keinginan dan impian mereka yang tidak berpeluang untuk menjaga ibu dan ayah mereka. Jadi benda tu sebenarnya satu perkara yang ramai orang tak sedar. Orang rasa sedih jaga ibu dan ayah. Saya sedih lah sebab saya jaga atuk dengan nenek, tapi orang lain dah grow lah, maksudnya dah macam mana dia dapat kan. Tapi saya fikir balik, bila tengok balik, kawan-kawan saya mungkin tak berpeluang jaga ibu dan ayah dia. Itu sebab mereka diberi rezeki yang macam tu. Saya pula diberi rezeki untuk menjaga orang tua. Jadi kita tak boleh nak membandingkan atau melebihkan orang lain berbanding kita kan.
Macam tu. Itulah. Untuk warga emas tu je pula. Sebab dalam kita santuni warga emas ni, apa pesanan Cik Iman kepada kami semua untuk lebih warga emas? Okey. Untuk lebih menghargai warga emas ni, kita kena melihat dan menilai bagaimana keadaan warga emas itu sendiri. Kita tengok warga emas ni daripada segi kesihatannya okey tak? Emosinya okey ke tak? Betul. Sebab kalaulah kita ikut gaya orang lain, macam mana orang lain gembira. Contohlah saya gembirakan nenek saya, yang seorang tu pun nak ikut macam mana cara saya, tapi dia tak tengok keadaan orang tua dia, tak boleh juga. Jadi kita sendiri yang kena faham bagaimana kita nak menilai keadaan dan kesihatan orang tua tu. Lepas tu kemudian kita akan kena kerap berinteraksi. Sebab warga emas ni sebenarnya dia orang tak nak pun benda-benda yang bernilai. Betul. Mereka lebih nak benda yang berharga, yang membahagiakan dia orang. Betul. Contoh kita ziarah, berinteraksi. Orang tua ni lebih suka kita mendengar cerita mereka sebenarnya. Momen bersama tu momen yang lagi bersama, penting. Lagi penting. Sebab saya dah cuba, saya pernah juga belikan atuk saya, tapi atuk saya tak rasa happy pun. Cuma bila saya ada, walaupun saya tak buat apa-apa, atuk saya happy dah. Kedatangan kita kan menggembirakan orang tua. Dan setiap antara kita ni sebenarnya kena faham bagaimana perkembangan kitaran kehidupan kita sebagai manusia. Sebab ada orang macam atuk saya mungkin dah melalui fasa kitaran kehidupan tu lengkap lah. Sampai ke dewasa air, sampai ke warga emas kan. Ada orang mungkin sampai dewasa pertengahan, maksudnya remaja dah, ada yang meninggal apa semua kan. Jadi kita ni kena faham, sebagai anak muda memang kena faham supaya kita ni dapat melalui proses fasa kehidupan dengan sebaiknya lah. Sebab ada orang ni dia layan je, dia ikut flow kehidupan dia kan, tapi dia orang tak faham apa sebenarnya dalam kehidupan mereka yang mereka perlukan. Atuk dengan nenek tu, itu permulaan dia. Dia nak macam mana nak didik. Sebab bila saya fikirkan balik, macam mana dalam keluarga ni boleh ada isu macam gini kan. Tengok generasi awal dia. Betul. Kalau saya fikir macam atuk saya sangat tegas. Atuk saya ni tak nak bagi anak perempuan jaga. Anak perempuan berebut nak jaga nenek saya, dia tak bagi. Salah satunya sebab apa yang saya ingat pesan atuk, dia kata biar anak lelaki yang jaga. Sebab bila anak perempuan yang jaga, anak perempuan ni ada suami dia ni ada tanggungjawab pada mak ayah dia. Ya, betul. Jadi bila saya fikir balik, betul cakap ni kan. Kita sama-sama memahami tanggungjawab setiap antara kita kan. Kalau ikutkan kami berebut je, boleh je atuk nenek duduk sekali. Tapi atuk tak nak susahkan anak-anak. Macam itu. Jadi kita kena akur lah. Walaupun saya dah kena kritik kat TikTok kan. Orang cakap kenapa tak sekalikan atuk dengan nenek apa semua kan. Kenapa lah buat atuk nenek. Kan. Memang tak sekali kan. Kenapa buat atuk dengan nenek ni duduk berasingan. Patutnya hujung-hujung hayat mereka ni satukan. Padahal mereka tak tahu kan keadaan kita macam mana. Sebelum ni saya explain je. Sebenarnya ramai orang melalui cerita macam saya, tapi mereka ni tak pandai bercerita. Ada sebelum ni kata yang mak dia ni adik-beradik lain jaga, yang bapak dia adik-beradik lain jaga, macam tu. Benda ni tak diketengahkan. Tapi kan itulah daripada ni kan sebenarnya saya nak bantu Mak Ejing tu kan, saya kena guna personal saya. So saya sendiri pun nak kena create market saya. Tapi macam contoh kan, ini luar topik tu Cik Iman. Macam mana nak naikkan visibility tu kan. Dan saya sendiri pun, saya ada 3 orang anak pramatang. Ada yang cuba DM. Sebab dia ada anak pramatang, dia cuba tanya pengalaman saya. Lepas tu bila saya kata, benda ni saya patut kongsi. Tapi bila kita nak cerita, saya dapat pula DM yang, alah asyik-asyik kau cerita pasal anak kau yang sakit. Tu kadang-kadang kan, macam mana Cik Iman lawan. Sebab ada yang benda yang kita nak buat, tapi dia benda ada macam ada terganggu lah. Ada kritikan orang kan. Macam saya ni, alhamdulillah saya punya pengikut atuk gandungan nenek saya ni, mereka dah betul-betul faham. Sebab tu saya kalau saya nak boost video, saya boleh dapat 500,000 follower sekejap je. Tapi saya tak nak. Saya nak penonton yang melalui cerita sama macam saya. Mereka nak tahu macam mana jaga orang tua apa semua. Mereka yang sukakan hiburan dan juga pengajaran yang saya sampaikan. Sebab tu saya tak kisah follower tak ramai, tak apa cakap. Yang penting apa yang saya nak sampaikan tu, orang bagi feedback. Tu tengok video saya kan, belah bawah tu dah berjuta orang tengok. Sekarang tengok 20-30 ribu. Kat situ yang betul-betul orang yang nak tengok video saya sebenarnya. Macam tu. Itulah. Alhamdulillah. Sebenarnya saya sendiri pun banyak belajar daripada perkongsian Cik Iman.
Terima kasih Cik Iman, Zul Hakim. Mungkin ada peluang lepas ni kita boleh jumpa lagi untuk sesi temu bual lain-lain. Seronok sebenarnya borak mengenai Wang Gemas ni. Banyak kita boleh kupaskan, boleh kongsikan. Terima kasih semua. Kami di Cerita Mak Aging sentiasa mendoakan Cik Iman sekeluarga dipermudahkan segala urusan. Dan semoga video-video Cik Iman dalam ruangan TikTok akan terus menjadi inspirasi kepada semua. Amin. Dan daripada situ sebenarnya bolehlah kita sama-sama dapat manfaat. Okay. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi dalam episod Cerita Mak Aging. Cerita Mak Aging.